Tahap keselamatan dan kelancaran urusan sempadan negara berada pada tahap tertinggi menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur bulan depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, seramai 10,492 pegawai polis dan 3,000 anggota Jabatan Imigresen Malaysia akan ditempatkan bagi memastikan kelancaran antarabangsa itu yang akan dihadiri pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dari isu keselamatan, kita ada kategori kita lah. Persiapan telah dibuat, saya telah ditaklimatkan. Immigration nak pastikan kelancaran. Persiapan kita cukup rapi. Ada 6 modul latihan, kita hantar anggota kita kursus di Intan, semua dah selesai. Kita dah identify pintu masuk, Premier Lane, Fast Track, semua dah kita jalan. Okay, ya? Langkah seterusnya nak pastikan bahawa semua yang kita rancang atas kertas itu berjalan dengan cantik. Sebab komponen kita itu sangat penting. Keselamatan dan juga proses penerimaan tetamu di pintu masuk. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur bakal menghimpunkan pemimpin dunia termasuk dari Amerika Syarikat, China, India, Australia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jepun, Korea serta negara anggota ASEAN.